dengan kami. Bye. Terima kasih Cikgu Korek. Terima kasih Cikgu Korek. Bye. Hai Korek, selamat berjaya di tempat baru. Alhamdulillah Korek, terima kasih selama ni bantu kami banyak. Jangan lupa kami tak Korek. Ingat SKDB. Okay, bye. Ingat kami. Ingat kami. Okey, terima kasih Korek di atas semua jasa dan pengorbanan. Terima kasih Korek, banyak tolong akak. Terima kasih. Terima kasih Korek jadi sahabat yang baik dan banyak membantu di kala diperlukan. Terima kasih Korek atas nasihat dan bimbingan. Bye. Terima kasih Korek. Jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Cikgu Korek, selamat bertugas di tempat baru. Semoga terus cemerlang dan gemilang. Kenanglah SK Desa Baiduri dan semoga terus menjadi seorang guru yang hebat di sana nanti. Dari saya, PK Co-Curriculum menyertai menjuarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada Cikgu Korek kerana dapat pindah ke sekolah baru. Semoga terus cemerlang, berjaya dan janganlah lupa kami di sini. Pertama sekali saya PKM mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana Cikgu Korek banyak membantu dalam unit HAM selama beberapa tahun dengan saya lah. Terutamanya terima kasih Cikgu Korek, tahniah dan semoga menjadi guru yang cemerlang. Bye. Assalamualaikum Cikgu Korek. Selamat berpisah. Semoga dengan perpindahan Cikgu Korek ini di sekolah yang baru, Cikgu Korek terus cemerlang. Bawalah amalan yang terbaik dari SK Desa Baiduri untuk digunakan di sekolah yang baru. Semoga perpindahan ini menjadi titik tolak kepada kecemerlangan yang lebih berbekas dan juga dalam proses mendidik dan juga melahirkan insan yang cemerlang di sekolah yang baru. Semoga terus kekal cemerlang, terus kekal maju dalam kerjaya. Dan serangkap pantun daripada saya, jika ada sumur di ladang, boleh mama menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bunda ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Karim sepanjang perkhidmatan beliau di Sekolah Kebangsaan Desa Baiduri selama 11 tahun. Beliau sangat cemerlang, committed dan sentiasa mengutamakan kepentingan sekolah dan juga murid-murid, ya. Bunda ingin mengucapkan juga selamat bertugas di sekolah baru iaitu Sekolah Kebangsaan Beranang, dengan harapan Cikgu Korek dapat berkhidmat dengan lebih cemerlang. Bunda juga mohon pemaafan sekiranya ada kesilapan tutur kata dan tingkah laku antara Bunda dan juga warga sekolah kepada Cikgu Korek. Bunda doakan Cikgu Korek sentiasa sihat, dapat bertugas dengan lebih baik, lebih cemerlang di sekolah baru dan jangan lupakan kami di sekolah ini. Terima kasih.